Assalamualaikum. Apa cerita ni Anapiah ni, Esko Negeri Terengganu ni? Dah didakwa di mahkamah. Berkaitan dengan lantikan anak dia nak dimasukkan dalam JLC pula tu. Aku cuma pelik satu perkara je. Kenapa tak ada orang suruh dia direhatkan daripada jawatan dia? Ha? Tak ada pula macam itu Samsul Iskandar. Supol kepada Datuk Seri Ibrahim, Perdana Menteri. Korang suruh dilepaskan jawatan dia. Kan? Sebab apa? Ada kes. Kan? Azam Baki. Bloomberg ni. Kan? Bloomberg buat kenyataan bahawa Azam Baki mempunyai nilai saham bernilai 7.7 juta. Korang suruh rehat. Ni anak piamat ni, Adun Cukai ni. Di Terengganu ni. Apa cerita ni? Hei, PJ! Kenapa tak ni suruh dia lepas jawatan dia ke berehat ke apa ke? Tak boleh ni, tak boleh. Walaan. Suruh dia rehat daripada jawatan adun dia. Esko dia apa semua. Lepaskan jawatan. Anu marsus betul. Assalamualaikum.